Okay, jadi sekarang ni kita akan cuba benda yang pertama. Okay, orang-orang ni semua sangatlah aneh. Okay, kita ambil ni. Ambil, kita bawa masuk dalam. Weh. Oh, kita kena ikut yang kanan tu. Okay, tak apa, kita jalan dulu. Letak dekat rok. Okay, letak dekat rok. Letak dekat rok. Okay, lepas tu. Okay, lepas tu buat apa? Buang lah. Okay, siapa benda lah. Tolonglah cepat sikit tutorial ni. Okay, buat. Mungkin disebabkan kita orang Yahudi. Kita ni orang Malaysia ni suka letak harga Yahudi tu. So kita bagi mahal-mahal sikit. Ambil full terus. Memang full tu kita letak. Betapa jahat ni kita. Okay dah. Settle masalah. So sekarang ni kita kena buka je kedai tu. So tu yang kita nak buat sekarang ni. Okay. Open. Okay, so main-main siapa-siapa nak masuk. Aduh, kacau betul lah. Okay, duduk kat sini. Oh, tunggu orang beli. Okay, cepat-cepat masuk. Alah, lambat ni mana orang. Weh, masuk. Weh. Weh, hitam. Hitam, masuk beli hitam. Okay, come on. Hitam, beli hitam. Dia ambil apa? Aku rasa barang aku jual apple lah. Dia ambil mana? Baik, 4 apple. Baik. Ni lah manusia. Beli RM8. Bagi nak dekat 100. Ya Allah. Change RM41. Tak apa. Sebab kita first time main. Tak apa, kita cuba. Masalah lah customer macam hang ni. Tolonglah bagi duit kecil tu. Belah. Abang botak. King aduk. Ni sokong lagi. Bagi. Sama macam abang tadi tu. Semuk kepala betul lah. Tak apa, kita teruskan dengan kita punya bagi balance. Okay, ni awet aku geng. Ni awet aku geng. So dia bagi berapa pun tak apa. Tengok balance pun RM11 je, tak ada masalah. Okay, so balik elok je, walk je. Balik elok, okay. Okay. Baru restock dah habis tu. Dah kena beli restock balik. Alah. So tak apa, kita ambil ni satu. Ambil satu. Cukup. Okey, cukup. Tukar terus, beli terus geng. Okey. Alah, pakailah, kena bayar. Okey, dah sampai. Barang dah sampai. Kena close pula. Okey, dah close. Ni barang. So kita masuk balik kedai kita. Kita letak kat atas kali. Paling mahal atas kali aduk. Aduh, dry pack pula. Okay, kita letak atas kali yang paling mahal. So, seperti yang kita cakap, kedai ni harga Yahudi je. Ambil semua. So, kotak ni kita boleh buang. Okay, so yang ni letak kat tempat tadi lah. Okay, tu bam. Okay, dah. Kotak ni buang. Belah lah. Alah. Okay, so ni ambil oren ni pula. Okay, ni produk baru geng. Oren geng. So, kita akan jual mahal. Okay, harga macam biasa, harga Yahudi untung RM2 macam biasa. So okay, buka. Aduh, buang dulu tu. Okay, dah buang. Okay, buka kedai. Okay, masuk bang. Weh, muka macam weh. Masuk. Okay, dia masuk. Okay, kita tengok dia beli apa. Asal ambil satu lah. Penuh tu weh. Terus penuh dia punya apa tu orang panggil basket tu duk. Okay, tak apa, kita check out dulu. Bagi dia. Macam mana dia bagi banyak tak ada change tu. Okay, belah. Okay, orang lain pula. Aduh, Askar ni beli satu baik pergi beli kat kedai lain lah duk. Alah. Dia bagi RM50. Cuma perlu bayar RM2 saja. Semuk kepala lah, tengok dah nak kena bagi balance banyak-banyak. Habislah duit kecil kat kedai aku tu. Alah. Dah belah orang lain pula. Abang ni asyik main kedai kita tu. Dah ada punya iklan ni, ya Allah. Main game pun ada iklan ke tu. Makan. Aduh. Dia suruh main pula. Tak apalah ni, gua satu je kot video untuk kali ni. Sebagai video pertama di YouTube geng. Okay, video pertama YouTube, hampa tolong support, bantu like, bantu subscribe lah. Tu aku minta. Lepas tu nanti lepas dapat ni, dah lah botak. Biarlah aku malas main lah. Botak, balik lah botak. Okay, so lepas ni, saya akan teruskan bermain game ni sampai kedai kita akan jadi satu supermarket yang sangatlah besar. So jadi, kalau hampa berminat, hampa subscribe dan hampa stay tune lah. Stay tune untuk video yang seterusnya, okay? So,
Dekat tu je kot video saya. Okay, so saya akan end video ni sekarang. Okay, Assalamualaikum.